ingat sembelit ni sebab kurang fiber je. Tapi sebenarnya ada satu masalah besar dekat Malaysia sekarang ni. Apa dia? Gut bakteria kita dah tak seimbang. Sebab tu probiotik sangat-sangat penting. Kalau kita tengok diet harian rakyat Malaysia, nasi lemak, roti canai, teh ais, makanan berminyak, macam-macam lagi lah. Semuanya kurang serat. Tapi yang ramai tak sedar, yang ni lagi bahayalah. Makanan ni juga boleh ganggu bakteria baik dekat dalam usus. Bila bakteria baik kurang, usus akan jadi lembab, perut cepat kembung, najis keras dan kitaran digestion kita akan jadi slow. Saya bagi example macam ni lah. Probiotik ni ibarat pegawai keselamatan dekat dalam usus. Dia bantu lembutkan pergerakan usus, stabilkan pencernaan, kurangkan bloating dan paling penting dia balance balik gut microbiome dekat dalam perut kita. Kalau probiotik tak cukup, fiber tinggi pun tak jalan. Sebab tu saya nak recommend yang ni, Flush. Dia bukan fiber biasa tau. Mari saya buka. Dalam ni dia ada 15. Dalam satu sachet ni pula ada 15 gram fiber, 20 bilion CFU probiotic aktif. Dia combo tau, ada dua-dua sekali. Bila dua-dua dah bekerjasama, pergerakan usus akan jadi natural, bukan memulas macam laxative. Meh, kita buka ni. Nampak warna apa? Okay, time lapse. Alright, jemput minum. Ni tengok dulu warna dia apa. Macam blueberry kan? Rasa dia ringan. Lepas tu rasa dia macam blueberry tau. Blueberry natural. Bukan rasa macam ubat ataupun rasa manis pelik-pelik tu. Minum waktu pagi boleh, minum waktu malam pun okey juga. So kalau korang selalu sembelit, bloated atau perut tak selesa, maybe bukan fiber je kurang, tapi probiotik pun rendah. Kalau nak try Flush, yang ni klik dekat beg kuning sekarang ni.